Bangun. Bangunlah, dah lawan ni. Cepatlah. Dia kalau dengar dia kan remaja, dia cepat berangan. Kalau dia kan kita dah berangan buat benda lain kan. Kita nak main game je. Sebab ada orang ni, the best. Sekejap lagi setiap bulan hantar 2 orang terbaik. Cepat lah. Okey lah, ini. Sekarang ini. Takkan dia nak lawan saya. Saya dah confirm menangnya. Cepat lah. Ini orang kaya. Kita nak main perlawanan emosi. Yang lain tengok dulu sekejap lagi kita nak tengok kumpulan lain. Sekejap. Speaker. Mana? Sakit adalah gangguan yang akan menjalankan tugas dia. Gangguan. Okey. Sakit, hidung ada, mata ada, muka ada. Ni bangun. Syaki. Boleh tak kita semua panggil supaya Syaki bangun? Berhenti kan? Cepatlah masa. Malu. Bukan doktor tu buat apa-apa. Nak jadi hakim, nak tengok siapa menang. Okey, kita ambil abang ni. Bangun sini, kat sini. Dia tak boleh buka yang sama. Nanti dia dah bangun. Ha? Okey lah. Ni. Okey, bangun dah. Bangun lah. Ni ada penyakit stomach je. Panggil je. Bukanlah. Tidak dia nak jadi hakim. Okey. Saya bagi tahu. Ini perlawanan emosi. Kadang-kadang kita boleh menggunakan akal. Payah betul-betul gaduh pakai fizikal kan. Ialah buli-buli orang. Kita menggunakan akal lawan pakai emosi. Tak payah pegang-pegang sampai sentuh sampai apa. Okey. Mana nama ni? Patricia dan Aini. Saya akan berikan satu emosi kepada Aini dan satu emosi kepada Patricia. Kita akan tengok siapa yang kuat dari segi emosi dia untuk bertahan. Okey. Masa bertentang masa. Jadi ni tak nak cakap. Tidak perlu berkata apa-apa. Jadi saya kata emosi tu, dua lakukan emosi tu. Kalau ada siapa-siapa yang kalau salah tahu kan, dia tak boleh buat berterusan emosi dulu. Okay, kita akan tengok Aini dan Patricia. Bertiga. Belum ni pun gaduh dia. Dia tengok dia. Masa bertentang masa. Dia marah. Siapa kalah ni? Jujur. Sedih. Masa bertentang masa. Keliru. Ini menang. Kenapa ini menang? Kerana Patricia? Kerana Patricia dia telah mengalir dan menyadari emosi dia dah. Okey. Sekarang ini Patricia